Pemergian seorang pramugara Mas Airline, arwah Hafiz Al-Bukhari, sangat mengejutkan sebenarnya. Bila kita tengok kan, beliau baru umur 42 tahun. Tapi kenapa boleh meninggal dunia pada usia yang awal sangat? Kalau kita tengok punya berita, disebabkan oleh colorectal cancer, iaitu kanser usus. Colorectal cancer, kalau kita baca statistik dan data, selalunya umur 50 tahun dan ke atas. Tapi bila kita tengok trend sekarang, makin hari makin muda yang kena kanser usus. Sebenarnya yang ni bukan medical report berkaitan dengan arwah. Yang ni kita sembang secara general berkaitan dengan kanser usus, colorectal cancer. Colorectal cancer ni, dia antara kanser yang pertama menjadi pembunuh silent killer di kalangan lelaki. Sangat common sebenarnya. Dia boleh jadi dekat mana? Tengok atas gambar. Dekat usus besar, bahagian kiri boleh, bahagian atas boleh, bahagian kanan pun boleh. Merata-rata dia boleh jadi. Apa punca kanser usus sebenarnya? First, nak tak nak kena terima adalah umur. Bila kita makin berusia, kita punya perut dah makin banyak mencerna makanan. Kadang-kadang kita waktu muda, kita cerna makanan-makanan yang tak sepatutnya, yang boleh merosakkan kuman baik dalam usus, yang menyebabkan dysbiosis, betul? So benda tu akan memberi peranan kepada keradangan pada usus kita. Yang kedua adalah genetik. Tak boleh nak tolak penafian ini. Yang keempat adalah pemakanan kita seharian. Dan apa lagi punca-punca kanser usus? Kita kurang makan serat. Ya, serat macam sayur, buah yang ada fibers. Kenapa fiber penting untuk kurangkan risiko kanser? Fiber ni sebenarnya adalah makanan karbohidrat yang manusia sendiri tak boleh nak cerna. Tetapi kalau manusia tak cerna, makanan ni untuk siapa sebenarnya? Untuk kuman. Bakteria yang duduk dekat perut kita ni, sebanyak berpuluh-puluh trilion, dia pun perlukan makanan. Makanan datang daripada apa yang kita makan, terutamanya fibers. Kenapa fiber penting untuk kuman? Sebab satu adalah pertumbuhan kuman baik. Yang kedua, fibers ni bila dimakan ataupun dicerna oleh kuman, dia akan hasilkan apa? Short chain fatty acid. Short chain fatty acid contoh macam butyric acid. Butyric acid ni kalau korang tak tahu, butyric acid ini sangat penting untuk anti radang pada sel usus kita ataupun koloniosit. So anti radang ni sangat penting. Pemakanan kita yang merapu meningkatkan radang pada sel usus. So makan fibers anti radang pada usus, dia berlawanan. Tu yang baiknya fibers. Makan sayur banyak. Dan last but not least adalah takdir Tuhan. Kadang-kadang kita dah jaga dah pemakanan. Kadang-kadang kita pun genetik semua clean. Tak ada pun kanser usus. Kadang-kadang kita amalkan gaya hidup yang sihat. Tetapi ajal maut tu yang menentukan segala-galanya. Kuasa Tuhan semua ni. Tetapi kita sebagai manusia yang masih hidup, kalau boleh elakkan semua ini insya-Allah untuk stay healthy.